Insiden tembakan yang menyebabkan seorang pengawal peribadi maut dekat Jalan Rasah Berampiran Plaza Tol Port Dickson di Seremban pada 10 Disember lalu dipercayai ada kaitan dengan kongsi gelap. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, sehingga kini pihaknya sudah menahan 3 suspek yang disyaki terbabit dalam kes ini. Mengulas lanjut, Al-Zafni berkata berdasarkan siasatan setakat ini, motif kejadian dipercayai berpunca daripada balas dendam membabitkan satu kumpulan kongsi gelap. Pertama adalah kejadian melibatkan tembakan yang berlaku berhampiran dengan Tol Rasah yang menyebabkan kematian satu lelaki Melayu lah yang bekerja sebagai pengawal keselamatan kepada seorang lagi mangsa yang tercedera. Jadi sehingga setakat ini pihak polis telah membuat 3 tangkapan dan kita masih lagi mengesan beberapa suspek untuk membantu siasatan kita. Dan pihak polis juga menyeru kepada orang ramai yang mempunyai maklumat kejadian untuk tampil kepada pihak polis bagi membantu siasatan. So dalam tangkapan tersebut 3 lelaki tempatan telah ditangkap dan pihak kita seperti mana semua sedia maklum telah merampas sepucuk pistol bersama dengan beberapa butir peluru dan kita sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti dan juga bagi mencari bukti tentang suspek kaitan suspek yang ditangkap dan juga rampasan kita untuk kita bawa kepada muka pengadilan. Kita masih lagi menjalankan siasatan. Motif kejadian kita percaya adalah disebabkan oleh motif balas dendam melibatkan satu kumpulan kongsi gelap. Jadi usaha memang kita giatkan untuk menyelesaikan kes ini. Beliau berkata demikian kepada media ketika hadir pada FRU 70 Anniversary Fit Run 2035 yang disempurnakan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun di Seremban hari ini. Dalam program dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan itu, kira-kira 500 peserta terbabit yang mana dimulakan dengan solat subuh berjemaah di Masjid Negeri.